Apa kepentingan nak lampu kuning dalam hutan? Siapa tahu? Cuba komen. Masih lagi. Lampu camping nombor 1. Hiya! Kenapa senang nak jadi nombor 1? Simple je. Bateri dia ni kalau pakai relax boleh cecah 30 jam. Aku dah bawa dah pergi camping 3 hari 2 malam. Boleh. Tapi pakai yang paling relax lah. Bila kau henjut power dia kau-kau, dia cuma boleh bertahan dalam 4 jam je. Datang dah siap dah dengan kaki yang ada magnet dan juga ada carabiner. Artinya nak tapakkan di atas meja boleh, nak digantungkan pun tak ada masalah. Ini on off, ini mode. Bila kita on kan, kita tukar mode, cahaya akan bertukar daripada putih pergi kuning. Putih pergi ke arah kuning. Secara peribadi, ini bukanlah lampu camping nombor 1 untuk aku, tapi dia adalah lampu camping yang aku review yang paling laris sekali. Yang paling aku suka bukan ni, tapi yang ini. Kalau nak aku review yang tu, komen lah. Tak apa, korang tengok je puas-puas. Tak payah berebut beli. Nanti sold out, at least korang dah tengok puas-puas.